menjumaatkan subuh serata geger kepal ni. Menjumaatkan subuh, nak suruh biar semaya subuh supaya semaya Jumaat, nak wirama. Pasal itulah hakikat diri seseorang bila dia boleh mendirikan solat subuh berjemaah. Nak eret orang anak kapur mungkin biar ramai lagi semaya subuh. Memprogramkan demikian. Ganama pun kata kalau semaya Jumaat orang jatuh ya pergi ya. Kalau kapasiti masjid tu 1000 orang, semaya Jumaat 1000 orang tu ya. Tapi kalau semaya subuh akan jadi 3000. Berapa 3000? Pasal bining boleh mari. Muslimin 1000, muslimat 1000. Sore bawa sore ya bining, jangan bawa ramai. Tak semaya kita duduk di kamkai bawah tu. Kalau ada ramai bining, bawa sore. Hak tak ada, tak bawa. Kenapa? Dah bining 1000, tok laki 1000, tak 2000. Lepas tu dalam rumah kita tak kira kita ni jenis mandu, tak ada anak. Sore bawa sore ya hanuk. Tak usah bawa ramai lah, bawa sore. Dah hanuk 1000, mak 1000, pak 1000, tak ada 3000. Kau bayar ke seluar masjid ni nak ayat 3000 orang. Pak mana duduk tak tahu nak ayat. Siapa tu imam kata kliklah separuh, mari minggu depan. Ibnu Abbas mentafsirkan fawailul lil musallin. Wil itu ialah satu lembah, satu wadi dalam neraka Jahannam. Dalam neraka Jahannam, satu wadi, satu lembah, nama dia wil. Untuk siapa wil itu? Ibnu Abbas mentafsirkan ialah orang yang mentakhirkan solat, yang tidak mencaknakan solat, melambat-lambatkan, manda remeh, lah pada lebih kurang. Teristimewa orang yang meninggalkan solat. Bukan orang tak semaya. Hak tak semaya tak ada cerita dah. Dan ni hak semaya ni. Nah ya. Tak usah duk babik dada. Oh semaya pun rasuah juga. Oh tak semaya pun gitu juga. Ramai orang semaya. Malaikat mari orang ngadap ke Allah Ta'ala. Ya Allah aku ni semaya sianu-sianu. Allah Ta'ala kata menggupar supaya kain buruk melepar ke muka dia. Aku tak usah semaya dia dah. Aku tak usah semaya dia. Allah Ta'ala tak terima semaya. Ini orang semaya, tak semaya lagi lah. Bukan setakat semaya mu aku tak terima, mung pun aku tak terima. Ya, sebab itu kita kena berusaha muslimin muslimat semua. Eret seramai dapat biar mari sujud dan rukuk pada Allah Ta'ala. Bagai-bagai program hari ni dibuat oleh generasi-generasi baru kita, terutama imam muda kita. Yang ada knowledge, ada wawasan, ada idea, ada kreativiti. Buat program menjumaatkan subuh serata geger kepal ni. Menjumaatkan subuh, nak suruh biar semaya subuh supaya semaya Jumaat, nak wirama. Pasal itulah hakikat diri seseorang bila dia boleh mendirikan solat subuh berjemaah. Nak eret orang anak kapur mungkin biar ramai lagi semaya subuh. Memprogramkan demikian. Ganama pun kata kalau semaya Jumaat orang jatuh ya pergi ya. Kalau kapasiti masjid tu 1000 orang, semaya Jumaat 1000 orang tu ya. Tapi kalau semaya subuh akan jadi 3000. Berapa 3000? Pasal bining boleh mari. Muslimin 1000, muslimat 1000. Sore bawa sore ya bining, jangan bawa ramai. Tak semaya kita duduk di kamkai bawah tu. Kalau ada ramai bining, bawa sore. Hak tak ada, tak bawa. Kenapa? Dah bini 1000, tok laki 1000, tak 2000. Lepas tu dalam rumah kita tak kira kita ni jenis mandu, tak ada anak. Sore bawa sore ya hanuk. Tak usah bawa ramai lah, bawa sore. Dah hanuk 1000, mak 1000, pak 1000, tak ada 3000. Kau bayar ke seluar masjid ni nak ayat 3000 orang. Pak mana duduk tak tahu nak ayat. Siapa tu imam kata kliklah separuh, mari minggu depan. Kerana Haji Abdul Malik Karim Amirullah, ulama tersohor Indonesia, Dr. Hamka, dia kata, orang yang melangkah kaki untuk solat jemaah subuh, dia mula mengarahkan hatinya untuk mengubati daripada virus munafik. Orang yang mula belajar untuk mari semaya jemaah subuh,
dia mula mengubati hatinya daripada virus munafik. Kerana orang munafik berat, payah, cari alasan 1001 alasan untuk jemaah subuh. Orang munafik. Orang yang melangkah kaki untuk mari jemaah subuh, dia sudah mula merasai untuk memantapkan imannya. Kerana orang yang boleh mari jemaah subuh ni, terutama sekali jemaah subuh pagi jemaah, Allah Ta'ala paling syukur sekali. Syukur Alhamdulillah. Kita di Terengganu, kita di Kelantan dan negeri-negeri lain, beberapa negeri, hari Minggu, hari Jumaat, kita boleh tumpu untuk buat amal ibadat. Boleh semaya subuh, jemaah pagi jemaah dalam keadaan tak mikir dah nak pergi kerja. Berbeza dengan tempat lain. Perjuangan ulama-ulama tok guru kita dulu mertabatkan Sayyidul Ayyam, hari penghulu segala hari. Maka Tok Guru Aina Asyik, mantan Menteri Besar Kelantan, dia mengisytiharkan hari Jumaat adalah hari ilmu, hari nuntut ilmu. Maka seluruh masjid ada kuliah duha, kuliah subuh. Surau masjid, medan-medan pun ada. Dan Terengganu pun Alhamdulillah ada medan kuliah duha di Pasar Kuala Beran. Ada dah. Pernah jemput hamba, dah beratus-ratus orang. Hak nak buka kedai pun tutup dulu dengan kuliah. Satu perkembangan baik. Nak ayat ni. Apa pasal hari Jumaat sebagai hari menuntut ilmu. Tak belorak dah kita nak pergi situ, nak pergi sini. Kemuncak dia semaya subuh pagi Jumaat. Hari Sabtu Tok Guru isytihar kata dia. Hari Sabtu adalah hari keluarga. Pasal hari-hari lain kita sibuk dengan urusan-urusan kerja. Hari Sabtu menyanyi ganggu. Aku nak bersama anak bini aku, nak pergi minum-minum, makan-makan bersama dengan anak-anak, brainstorming anak-anak dan sebagainya gitu. Susun comel benar no ayat ni. Ni mujak daripada hari Ahad sampai Khamis, tak ada hari nama ni. Cari ke makan. Ada makan, ada gu hambat, pas tidur, pas esok cari makan pula, pas makan. Biar jangan tukar kat hak atas rumah ngak bawah rumah. Hak bawah rumah tak apalah, curah tanah cari makan kok panas landing bawah kat teduh. Ada gu hambat. Pas tidur, pas cari makan pula. Mung ni hak atas rumah. Kalau mung atas rumah, pas tu bawah rumah juga, pun curah tanah pergi cari makan, pas makan, ada gu rumah, pas tidur, pas kita serupa atas ngak bawah. Kalau mu ada atas rumah, pun curah tanah, mu cari masjid, usalli fardul subhi raka'ataini ada'an ma'muman lillah ta'ala. Tu baru tak tukar. Faham kau bahasa apa ni? Nampak senyap belakang ni lah. Amu rasa lebih kurang je bahasa kita ni. Kau orang sini kecek luar. Kecek bahasa surat lah. Dia tak nak. Tak ada bahasa kita. Mu yang berasa. Mu berasa mu lebih hilir pada baharum. Padahal mu adalah dikuasai oleh sifat syaitaniyah. Dirimu dikuasai oleh sifat hayawaniyah. Bodimu manusia tapi perangai akhlakmu, hidupmu itu seperti hayawaniyah. Fitrah hayawaniyah ke dia? Makan, tidur, jimat. Makan, tidur, jimat. Ini rutin dia, memang sunnatullah dah buat dia lagu tu. Memang sunnah hayawaniyah gitulah rutin kehidupan dia. Mung ni ada belaka hayawaniyah, ada syaitaniyah, ada malakiyah pun ada, insaniyah pun ada. Dirimu dikuasai oleh sifat hayawaniyah. Gitulah jadinya. Celek mata cari makan, makan ada gugomo tidur. Betul orang tua dia ilmu mantik dia tinggi, balarah dia tinggi. Dia kata bahasa menat, sopa menat. Memang dirimu tu orang, tapi kehidupanmu tu super god. Patutmu cari masjid dulu. Usalli pada subhi raka'ataini ada amakmu walli ta'ala. Tak dengar juga, tak era juga. Aku beri tawaran bonus.
Hadiah bonanza aku beri kamu. Tak say lagi. Bila? Wa ballighna Ramadan. Hadiah istimewa, hadiah bonanza. Aku datangkan Ramadan padamu. Tak say gebuk lagi. Kalau mau sedekah di bulan Ramadan bonanza, sekiranya aku ganda 700, malah lebih pada tu lagi, berbanding dengan hari lain. Tak say gebuk lagi. Tidurmu pun aku bubuh pahala. Tidurmu tak aku bubuh pahala. Tak say lagi hadiah bonanza. Ramadan aku merdekakan hamba-Ku beribu-ribu, beratus-ratus, berjuta-juta yang confirm masuk neraka, aku bebaskan hari tu. Mutasir termasuk dalam tu. Nak rakyat beri. Padahal mu ni bau surga aku pun tak layak. So kau nak masuk. Tapi Ramadan mari aku bagi keampunan padamu. Maghfirah. Aku bagi keampunan padamu. Walaupun mu sudah confirm ada dah tiket neraka, tapi aku ampunkanmu. Tak sebenar aku bubuh popok mu dalam neraka, tapi mu buat permohonan semacam nak benar masuk neraka mu. Bengong mu. Nak ya. Mu tak je dengar ke? Kekasih aku Nabi Allah royak. Bulan keagungan ni aku tutup neraka. Aku tutup neraka. Aku buka seluah-luah dengan syurga. Tapi puak mu ni bengong, pergi ketuk ke pintu belakang nak masuk juga. Dua buku ya. Pergi beli lagi nasi kulit belakang. Orang tutup dah pintu, pergi ketuk lagi. Dua buku ya bini yang besar. Aku tutup dah neraka. Pergi ketuk lagi nuka apa ni? Malik Zabaniah. Malik Zabaniah kata bengong macam ni. Tuhan tutup tak boleh masuk. Jangan gitu, dua orang ya bini ambon-ambon nak masuk. Oh, konsum. Sudahkah aku datangkan Ramadan begitu sekali? Mu ni kalau kira-kira nak ayat jatuh hukumnya dah. Dibunuh hukumnya. Kabar-kabar hari keputeraan agung, petak atas kita dapat keampunan. Orang mati hidup kelik. Domoh nak siap dengan lebar dah, nak pergi wasbih dah. Nanti tunggu afdalul zikri falanahu la ilaha illallah dah. Kabar-kabar mari orang wadap, orang penjara kata tak jadi lagi ngatik, tak mati, hidup kelik. Tahu wasbih. Ibarat gitu lah. Mu ni sepanjang tahun nak ayat wika apa dia mu buat? Sejak aku tak mari. Jemaah tak. Sedekah kedeku. Hukum aku melawan. Cuma mu tak bersyirik dengan aku je. Kabar-kabar aku datangkan Ramadan. Mu pujur. Aku campurkan taufik hidayah. Puasa lah mu. Nyulu perbuatan ketah balik. Nak ya. Kabar-kabar namamu tersenarai. Aku ampunkan dosamu. Allahu Rabbi ya Karim. Mu tidak mengharapkan maghfirah aku ke? Inilah kehebatan Ramadan. Sebab tu kita duk minta semacam wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Duk ulah macam ayat ujung tu. Hak mula-mula tak ulah lah mana. Allahumma barik lana Rajab, Allahumma barik Rajab. Tak lah mana tu. Wa Sya'ban dak juga. Wa ballighna Ramadan. Hak duk ulah semacam.